Diorang ambil duit, lepas tu diorang tak buatkan, jangan ambil lama banyak-banyak kan. Betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah ini saya Samsina binti Yunus, waris kepada Syahid Hafizi bin Kamaruzaman yang meninggal dunia. Dengan ini mewakilkan kepada pihak Mahat Tahzib untuk menguruskan badan haji, badan umrah pada tahun ini dan 2026 dengan upahnya sebanyak RM3,900 kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi saya Fatimah binti Hairani, wakil perunding daripada Mahat Tahzib, tim wakil dan juga amanah untuk melaksanakan badal haji bagi arwah Syahid Hafizi bin Kamaruzaman yang telah meninggal dunia. Dengan ini, dengan upahnya sebanyak RM3,900 pada tahun ini dan juga 2026 kerana Allah Ta'ala. Terima kasih. Sama-sama sebutkan Al-Fatihah untuk arwah. Kita akan buatkan korban untuk tahun depan lah. Jadi nanti bila bandar umrah tu dah dilaksanakan, Fatimah akan bagikan video dekat Puan. Lepas tu nanti Puan tunggu yang untuk badan haji lah. Badan haji nanti dengan korban sekali lah sebab kali jalan kat sana kan. Saya minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhan memudahkanlah saya kepada anak saya ni. Saya telah dengan Mahat ni lagi bagus kat Mahat Tahzib. Itu sebab sebahagian ni memang kita akan salurkan pada untuk budak-budak belajar Al-Quran kan.